Di sini tak ada bab kita ni. Tapi dalam nuskha lain ada bab. Jadi bab maruya anna Ashura al-yawm at-tasi'. Ini bab hadis bahawa Ashura ialah hari yang ke-9. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, katanya ketika Nabi SAW berpuasa hari Ashura dan beliau menyuruh kami berpuasa, mereka berkata, yakni para sahabat, wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah hari yang diagungkan, dimuliakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahun hadapan kita akan berpuasa pada hari ke-9. Tidak sempat tiba hari Ashura itu pada tahun hadapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat sebelumnya. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Al-Hakam bin Al-A'raj, katanya, saya pergi atau saya datang kepada Ibnu Abbas ketika beliau sedang berbantalkan selimutnya di Masjidil Haram. Saya tanya dia tentang puasa Ashura. Beliau menjelaskan, bila kamu nampak anak bulan Muharram, kamu kiralah, yani mula kiralah mana hari keesokan dia. Jadi nampak anak bulan tu malam kan, esok akhir satu. Bila tiba hari yang ke-9, maka engkau berpagilah dalam keadaan berpuasa. Saya pun tanya, begitukah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa? Jawab beliau, begitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Ini bab tentang kelebihan puasa Ashura. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Maslamah, daripada pakciknya, bahawa Aslam, yakni kabilah Aslam, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, kamu puasa ke hari ini? Mereka menjawab tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, fa'atimmu, sempurnakanlah baqiyata yaumikum, hari yang baki lagi ni, maknanya sebagai orang yang berpuasa. Waqduhu, dan qadalah, gantilah pada hari yang lain untuk hari ini, yang kamu tak puasa. Ini bab tentang puasa satu hari dan tidak puasa satu hari. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, puasa yang paling disukai Allah ialah puasa Daud, dan sembahyang yang paling disukai Allah ialah sembahyang Daud, yakni Nabi Daud. Baginda tidur bila separuh malam dan bangun bila 1/3 malam, dan tidur pula bila sudah 1/6 malam. Baginda berpuasa, baginda yang ini Nabi Daud berpuasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari, yang ini selang-seli dia puasa dengan tidak puasa. Ini bab tentang puasa 3 hari setiap bulan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan
daripada Ibn Milhan Al-Qaisi, daripada ayahnya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami berpuasa pada hari-hari yang cerah malamnya, yaitu hari ke-13, 14 dan 15, yakni setiap bulan. Kata perawi, dan baginda bersabda, hunna, berpuasa pada hari-hari itu, kahayatid dahr, mana secara berterusan, seperti berpuasa sepanjang tahun. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Maksud beliau ialah min ghurrati kulli syahrin. Ada beberapa makna ghurrah itu, kita boleh terjemahnya. Satu, min ghurrati kulli syahrin, setiap awal bulan 3 hari. Satu makna ghurrah. Satu lagi makna ghurrah tu iaitu pada malam-malam, pada hari-hari yang malamnya cerah. Ghurrah tu mana cerah, daripada setiap bulan. Ada 3 hari, ada 2 tu. Ini bab orang yang berkata hari Isnin dan Khamis, yakni puasa setiap bulan tu 3 hari, ialah puasa pada hari Isnin dan Khamis. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Hafsah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari setiap bulan, hari Isnin, Khamis dan Isnin minggu berikutnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Hunaidah Al-Khuzai, daripada maknya, dia kata, saya masuk menemui Ummi Salamah, saya tanya beliau tentang puasa. Beliau menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya berpuasa 3 hari setiap bulan. Yang pertamanya ialah hari Isnin dan Khamis. Ini bab orang yang berpendapat tak kisah pada hari mana pun daripada tiap-tiap bulan itu. Mana 3 hari itu tak kira hari mana pun, asalkan dalam setiap bulan itu 3 hari. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Mu'adzah, katanya saya bertanya Aisyah, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa setiap bulan 3 hari? Dia kata ya. Saya pun tanya, hari apa yang dia berpuasa setiap bulan itu? Aisyah kata, dia tak kisah hari apa pun daripada setiap bulan itu, untuk dia berpuasa dia tak kisah. Ini bab niat untuk berpuasa, tak apa sekali. Kita tengok semula. Sebelum ini kita sudah jumpa dah bab puasa pada hari Ashura. Ashura itu maknanya hari yang ke-10 lah. Hari yang ke-10, 10 Muharram yang dimaksudkan, bukan 10 bulan lain dah, 10 Muharram. Daripada Asyarah 10, jelas lah tu hari yang ke-10. Dan mengikut kebanyakan ulamanya, mereka berpendapat yang sunat itu hari yang ke-10. Kita telah bincang dah sebelum pada ni, sebelum perintah berpuasa pada bulan Ramadan itu diturunkan, puasa yang wajib mengikut setengah-setengah ulama. Setengah ulama kata fardu, setengah ulama kata sunat. Daripada awal lagi sunat, ialah berpuasa pada 10 Muharram, orang panggil pada hari Ashura. Itulah kebanyakan ulama kata lagu itulah. Tetapi malam ni kita jumpa bab
tentang ada juga riwayat yang menyebutkan hari Ashura ialah hari yang ke-9 Muharram, bukan hari yang ke-10 seperti mana yang tersebut dalam riwayat sebelum ini. Hari yang ke-10 tu memang ada asalnya, tapi itu kira-kiranya Nabi SAW tak say. Dalam riwayat kita baca saat ni di bawah bab ni, dia tak say. Maknanya dia kata kalau tahun depan, kalau dah nak puasa hari yang ke-9, bukan hari yang ke-10. Tapi tak ada, tahun depan tu pasal mati sebelum tu. Jadi tak ada lah puasa pada 9 Muharram. Tapi kira-kiranya dia nak buat gitu tu. Jadi dia nak buat gitu tu sebab apa? Di sinilah dalam hadis ni, di bawah bab ni Ibnu Abbas ceritakan. Ibnu Abbas ceritakan sebabnya. Jadi nak puasa hari yang ke-9 atau hari ke-9 saja ke? Atau dengan hari yang ke-10? Ada khilaf pula sih. Ada yang kata hari yang ke-9 saja, hari yang ke-10 dah. Ada yang kata hari yang ke-9 dengan yang ke-10. Ada yang kata pula tidak tentu hari yang ke-9 yang ke-10, asalkan kena apa kita kata apa, hari yang ke-10 Ashura tu jangan Ashura saja. Hari yang ke-10 yang ke-11 kok tak apa juga, sebab hari Jumaat tu, kalau nak puasa hari Jumaat kena puasa sehari sebelumnya atau sehari selepasnya. Ni pula betul juga. Sama ada hari yang ke-9 kau puasa tu sekali dengan hari yang ke-10, ataupun hari yang ke-11 sekali dengan 10. Jadi ada beberapa pendapat di situ. Jadi riwayat Ibnu Abbas di bawah tajuk yang kita baca ni ialah Ashura. Yang dimaksudkan dengan hari Ashura ialah hari yang ke-9. Itulah yang Nabi SAW kehendaki kemudiannya. Bermakna orang yang kata hari yang ke-9 saja, hak adanya hari yang ke-10 tu ada, kira-kiranya mansuh dah lah hak yang ke-10 tu. Sebab hak yang ke-9 ni akhir. Walaupun Nabi SAW tak ada buat, tapi dia nak. Hak dia nak, dia tak ada buat, tapi dia nak. Atau dia nak, dia tak boleh buat. Itu orang panggil sunnah hammiyah. Sunnah hammiyah. Jadi sunnah ni macam-macam kan. Sunnah qauliyah, sunnah Nabi berupa ucapan, hak Nabi kata. Sunnah fi'liyah, sunnah fi'liyah, hak dia kata. Sunnah takririyah, hak dia ngesahkan, dia akui, dia tak kata gapo orang buat, dia kelih, dia tahu, dia tak kata gapo. Itu sunnah takririyah. Antara sunnah lagi ialah sunnah hammiyah. Hak ni hak kita jumpa malam ni. Jadi hadis mula-mulanya riwayat daripada Ibnu Abbas, dia kata bila Nabi puasa hari Ashura dan dia suruh orang puasa, sahabat-sahabat pun kata ini hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Rasulullah SAW pun kata kalau tahun depan ni kita puasa hari yang ke-9 lah. Tak ada siapa apa ni 9 Muharram tu Nabi SAW wafat. Itu tak ada. Dalam riwayat asal lagi tu seperti tu juga, lebih kurang tu. Jadi orang tanya Ibnu Abbas tentang puasa Ashura, apa yang dimaksudkan dengan puasa Ashura? Dia kata bila, kalau tak masuk anak bulan Muharram tu bila saya yang pertama, esok tu hari yang pertama, sampai ke hari yang ke-9. Hari yang ke-9 tu, hari tu kamu puasa lah. Begitu. Jadi daripada hadis yang pertama ni ada beberapa kemusykilan. Ada beberapa kemusykilan.
Yang pertamanya kita sudah baca dah kan sebelum pada ni, iaitu puasa pada hari Ashura. Di bawah tajuk tu sebelum ni, tajuk sebelum ni ada dua hadis. Satunya diriwayatkan daripada Aisyah, satu lagi diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Di hak malam ni kedua-duanya hadis Ibnu Abbas. Jadi hadis Ibnu Abbas nampak bercanggah dengan hadis hak di bawah bab sebelum ni, dan bercanggah juga dengan hadis Aisyah yang tersebut sebelum ini, di bawah bab sebelum ni. Hadis Aisyah cuba kita tengok semula. Tengok semula. Babun fi shaumi yaumi Ashura, bawah tu. Lepas tu hadis daripada Aisyah. Kata dia, hari Ashura ni adalah suatu hari yang mana orang-orang Quraisy puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa juga. Bila dia sampai ke Madinah, dia puasa hari Ashura, mana 10 Muharram. Dan dia suruh orang lain, mana sahabat puasa juga. Bila difardukan pada bulan Ramadan bila difardukan pada bulan puasa bulan Ramadan, maka hak bulan Ramadan itulah jadi fardunya. Nabi SAW pun tinggallah puasa Ashura. Yang ni tinggal tu zahirnya sebagai yang fardu. Maknanya inilah jadi dalil kepada orang yang kata puasa Ashura tu dulu fardu. Kepada orang yang mengatakan fardu dengan wajib tu, hak tu lah, ada juga dia kata dulu wajib, setelah kata fardu. Daripada hadis inilah dia fahamnya. Jadi Nabi SAW tinggal Ashura, yang ni sebagai puasa yang fardu atau sebagai yang wajib. Selepas tu siapa nak puasa boleh, tak puasa pun boleh juga, tak apa. Jadi tidak kata mesti puasa. Jadi Nabi SAW kan puasa dah mula-mula sampai ke Madinah tu. Dia suruh sahabat puasa dah bila sampai ke Madinah tu. So lagi tengok hadis Ibn Abbas di hujung bab sebelumnya. Riwayat Ibn Abbas, dia kata bila Nabi SAW pergi ke Madinah, bila Nabi SAW pergi ke Madinah, yang ni mula-mula pergi ke Madinah itulah serupa dengan hadis Aisyah juga. Bila sampai ke Madinah, dia dapati orang-orang Yahudi puasa Ashura. Lepas tu orang pun tanyalah tentang puasa Ashura tu. Mana puak Nabi ni, sahabat-sahabat ni memang puasa dah pun. Yang demo tu puasa apa pula? Begitu. Dia pun kata inilah hari yang Allah memenangkan Musa dalam menghadapi Fir'aun. Jadi kita puasa hari ni sebagai memuliakan hari inilah. Gitu. Itu dua hadis di bawah bab sebelum pada ni. Maknanya daripada dua hadis itu kita faham Nabi puasa sebaik saja dia sampai ke Madinah. Dia tahu dah orang Yahudi puasa tu. Bila ditanya puasa, dia tahu dah puasa. Dia suruh sahabat dia puasa juga. Okey lah, tak apalah tu. Tapi kalau dalam riwayat yang kita baca saat ni, nampaknya dia baru tahu hari ni, hari Ashura ni, hari yang dimuliakan oleh orang Yahudi dan Nasara di saat akhir sebelum dia mati. Mana pada tahun yang ke akhir dia tu, hujung dia tak ada apa puasa. Nampak lagu tu. Sedangkan dua hadis sebelum pada ni, satunya daripada Ibnu Abbas sendiri menunjukkan dia tahu mula-mula pergi ke Madinah. Jadi dia suruh puasa, sahabat puasa. Hak ni maknanya dia kata tahun depan kita puasa hari yang ke-9 lah. Tak ada tahun depan. Jadi seseolahnya puasa Ashura ni baru setahun dua hak akhir tu dekat dia nak mati. Bukan lama sebaik saja dia pergi ke Madinah tu. Dan dia tidak tahu pun apa sebab orang Yahudi tu puasa. Bila sahabat royak, orang Yahudi puasa, barulah dia ni nak tukar daripada 10 tu kepada 9. Jadi kalau sudah tahu dah dulu, apa makna royak baru royak ni? Takkan dia tak tahu, dia tahu dah lah. Apa royak anggap dia? Kalau nak ubah, patutnya ubah daripada awal lagi lah. Kalau kita terima dah riwayat sebelum pada ni, daripada awal lagi dia puasa Ashura tu. Tahun yang kedua, tahun yang ketiga kau start hari yang ke-9, tahun yang keempat hari yang ke-9 juga. Ataupun kita kata
Apa dua tu? 9, 10. Lagu mana? Lagu mana? Itu kemuskilan. Kemuskilan yang pertama. Kemuskilan yang kedua, apa maknanya dia kata hari yang dibesarkan, hari yang dimuliakan oleh Yahudi dan Nasara? Sedangkan ia melibatkan orang Yahudi saja. Seperti mana yang tersebut dalam riwayat Ibnu Abbas sebelum pada ni, dalam bab sebelum pada ni, kalau kita baca sana di akhir bab sebelum ni, dia dapati orang-orang Yahudi berpuasa. Yahudi berpuasa, tak ada Nasara. Lepas tu apa kena mengenal dengan Nasaranya? Sebab hak benar tu Nabi Musa tu Nabi yang diikuti oleh puak-puak Yahudi kira-kiranya. Jadi apa kena mengenal dengan Nasara? Itu kemuskilan yang kedua. Jadi ada dua kemuskilan di sini. Jadi yang pertamanya kita tengok sini dulu. Kita tengok di sini. Kalau tengok di sini, sumna yawm at-tasi' falam ya'ti al-'am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay qablahu. ظاهر الحديث أن معنى قوله إذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع أي نصومه مع يوم عاشوراء لأجل مخالفة أهل الكتاب. وعلى هذا التأويل لا يناسب الحديث بالباب. نعم، لو قيل في معناه صمنا يوم التاسع بدل يوم العاشر ونجعله عاشوراء كما قيل لكان له مناسبة بالباب. وظاهر حديث الحكم ده bukan Hakim, Hakam bin Al-A'raj يدل على أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع كما قاله الحافظ في الفتح. Tak apa. Jadi di sini nampaknya tidak ada penyelesaian kemuskilan itu. Ni, duduk sini. Penyelesaian kemuskilan itu duduk sebelah ni. Muka surat 318. Duduk sini. Kalau kita nak tengok dalam kitab ni, duduk sini. Wa yustashkalu hadith Ibn Abbas hadha. Mungkin kita timbul kemuskilan tentang hadis Ibn Abbas ini dengan mengatakan ia bercanggah dengan zahir hadis Aisyah yang anda sebut tadi. Hadis Aisyah di bawah bab sebelum ni. Bahkan bercanggah dengan hadis dia sendiri, hadis Ibn Abbas di bawah bab sebelum ni. Iaitu hadis Aisyah menunjukkan puasa Nabi SAW hari Ashura tu, dan dia suruh puasa tu bila mula-mula dia sampai ke Madinah. Bila puasa bulan Ramadan difardukan, itulah hak jadi fardunya. Dia tinggalkan Ashura. Hadis Ibn Abbas ini pula menunjukkan Nabi SAW puasa Ashura dan dia suruh orang puasa di akhir umurnya. Itu hak kemuskilah hak anda sebut tadi tu. Yang pertama, sehingga sahabat kata kepada dia, ini hari yang dimuliakan oleh Yahudi dan Nasara. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu kak, kira-kiranya tahun depan kita puasa hari yang ke-9 lah. Tak ada sampai hari tahun depan, hari yang ke-9 tahun depan tu Nabi mati dulu.
Sebelum ni kita sudah jumpa dah, kata dia Hafiz Ibn Hajar dalam menghuraikan hadis Aisyah ni, dia kata tidak syak lagi bahawa Nabi SAW sampai ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal, fahina idzin kana al-amru bidzalika fi awal as-sanati ats-tsaniyah. Bulan Rabiul Awal, mana lepas dah lah Muharram tu. Lepas dah Muharram. Bermakna bila dia kata puasa Muharram bila sampai ke Madinah tu, mana tahun yang kedua lah, permulaan tahun yang kedua. Pasal tahun Islam start dengan tahun apa ni, bulan Muharram kan. Jadi bila mula-mula sampai tu, tu jelas dah Rabiul Awal. Bermakna tak ada dah tahun pertama. Jadi hak kata puasa Ashura ni, hak dia pun sendiri puasa dan dia suruh puasa, tentu dah di awal tahun yang kedua. Itu Hafiz Ibn Hajar ayat dia. Dan pada tahun yang kedua itu juga difardukan puasa bulan Ramadan. Jadi bermakna puasa bulan Ashura ni hanya 1 tahun saja. 1 tahun saja. 1 tahun saja. Yang ni kita nak kata sebagai hak fardunya, atau sebagai hak wajib, atau tu kalau hak di Madinah. Kalau mengambil kira bukan Nabi puasa dah semasa di Mekah tu, semasa di jahiliah, masa jahiliah tu maksudnya di Mekah lah, dia puasa dah dengan sahabat-sahabat. Bermakna beberapa tahun dah sebenarnya hak wajib tu, hak fardu tu. Bila tahun yang kedua dah puasa sebagai fardu atau wajib atau sunat, mengikut khilaf ulama yang kita sebut tadi, setahun saja di Madinah. Lepas pada tu tak ada dah hak wajib, sunat. Jadi boleh jadi, kata dia, penyelesaiannya kemuskilan ini, hak Ibnu Abbas kata hak di akhir hayat Nabi tu, Nabi berpuasa pada hari Ashura, dan dia suruh kami berpuasa tu, suruh sebagai suruh hak sunnah lah. Hak sunnah, suruh hak sunnah, bukan suruh hak wajib. Hak wajib tak ada dah tahun yang kedua lagi. Itu berdasarkan hadis Aisyah yang sebelum pada ni. Hadis Aisyah yang di bawah bab sebelum pada ni, mana sudah mansukh dah fardunya atau wajibnya itu pada tahun yang kedua lagi. Jadi Nabi SAW pada tahun yang ke-9 tu atau yang ke-10, dia sebut pula ni, dia suruh pula puasa. Yang ni tatawu'an ba'da naskhil fardiyah, mana sebagai hak sunnah suruh ni. Dalam hadis Ibnu Abbas kalau kita baca sini, kita baca dalam bab ni, ni suruh sebagai suruh sunnah. Adapun hak suruh mula-mula mari ke Madinah tu suruh sebagai hak wajib lagi. Jadi dia kata fahina idzin la mukhalafata bainal haditsain. Kalau lagu tu tak ada pertentangan, boleh diselesaikan dua hadis itu, jadi tidak ada pertentangan. Jadi kita kata hak dulu dhaif kah, hak ni dhaif kah, mana tidak simbol soal dhaif ke apa, boleh terima berlaku. Hak dulu suruh tu sebagai suruh wajib lagi. Tidak kata wajib ni di Mekah saja, sampai ke Madinah tu masih dia suruh lagi. Ketika tu suruh wajib lagi, dan suruh tu hari yang ke-10. Dan hak ni dia nak, bila sebut pula cerita Yahudi ni dan Nasara ni, Nabi SAW banyak perkara tak serupa, buat tak serupa dengan hak mereka. Di peringkat awal Nabi SAW banyak serupa. Misalnya menghadap pada Baitul Maqdis, itu serupa dengan Yahudi. Menghadap pada Baitul Maqdis, sukalah demo pada masa tu. Dan banyak perkara dia serupa dengan Yahudi. Tapi di peringkat akhir banyak dia buat tak serupa. Jadi hadis ni termasuk dalam peringkat akhir yang dia buat tak serupa tu. Kalau kita buat serupa, boleh tak turut juga, tak ikut juga. Selama mana dah tak turut juga, tak patuh juga, tak patah juga, tak tunduk juga pada agama yang dibawa oleh Nabi SAW ni. Jadi tak ada mana. Itulah Nabi SAW kata kalau dah tahun depan kita nak tahun yang ke-9 lah. Sebab sahabat Nabi SAW banyak perkara tak suka serupa dengan orang-orang Yahudi. Jadi munasabah lah ni akhir dia tak seri serupa, tak seri serupa. Jadi baik kalau kita kata dah tak seri serupa, tak usah puasa tu.
Kalau puasa hari yang ke-9 tak kena hari. Moga hari dia sebut sebab apa tu. Hari yang ke-10 tu sebab apa? Sebabnya Allah SWT beri kemenangan kepada Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun. Itu hari yang ke-10. Apa maknanya puasa hari yang ke-9? Mentah nak lari. Nak lari tak serupa dengan Yahudi itu siapa? Mendahului hari itu. Mendahului hari itu. Apa maknanya? Jadi Nabi SAW ni sewenang-wenang lah. Kalau lagu tu mula 10, lepas tu 9. Nak membesarkan hari yang ke-10 ke-9. Hak peristiwa besar berlaku tu hari yang ke-10 ke-9. Dan kalau hari yang ke-10 apa makna lari? Apa makna lari? Daripada 10 kepada 9. Satu jawapan dia. Kita tak boleh soal lagu tu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Hak disebut itu satu perkara, satu sebabnya. Kalau tak ada sebabnya pun Allah SWT tak boleh kena mensyariatkan melalui Nabi dia ni hari yang ke-9 ke hari yang ke-8 kau ikut hari apa tak boleh. Tidak nyabik dengan peristiwa apa-apa tak boleh kau. Boleh kan? Jadi benda tu dah ada kelebihan. Tuhan tak boleh beri kau kelebihan untuk hari 9. Dan bila Nabi nak hari yang ke-9 tu tentulah ada kelebihan dia. Bolehlah hari yang ke-9 pun. Sama ada kita nak tukar tu tak ada hari ke-10 ataupun tak serupa tu boleh dengan cara hari yang ke-9 dan hari yang ke-10. Jadi tak serupa juga. Hari yang ke-10 tu puasa juga. Jadi makna termasuk memuliakan hari itu juga. Hari yang ke-9 tu satu kelebihan yang lain lah dapat melalui Nabi SAW. Begitu asal jawapan dia. Yang kedua, hak kata hari yang ke-10 tu baru kena kita merayakan. Sebenarnya berdasarkan sejarah, kemenangan itu berlaku pada hari yang ke-9, bukan hari yang ke-10. Tak tepat hari yang ke-10, hari yang ke-9. Bila berjaya hari ni, esok ke tu baru gaya, baru suka, baru puasa, nak sebagai memuliakan hari tu. Setengah ulama kata bukan hari yang ke-9, malam yang ke-10 tu. Malam yang ke-10 tu. Jadi malam yang ke-10 itu yang berlaku, bukan hari yang ke-9, malam yang ke-10. Maknanya tidak tepat juga hari 10 tu kalau nak kira. Tak tepat juga. Takkanlah kita nak start puasa hari yang ke-10 tu daripada malam. Dah kemenangan pada waktu malam. Dia kena hari yang ke-10. Jadi masalah nak letak 10 ke 9 ni, itu kita hanya tahu melalui Nabi-Nabi. Nabi SAW sudah royak lagu tu. Sudahlah. Kadang-kadang kalau kita nak kira kemenangan ni, kemenangan sudah menang kau peristiwa yang membawa kepada kemenangan itu, langkah yang membawa kepada kemenangan tu, nak kira situ. Kan nak kira menangnya Nabi Musa lari umat dia tu belah laut, situ kemenangan dah tu. Hak tu hari ke 10 ke hari ke apa? Hari ke apa? Kemenangan tu sebelum pada tu lah. Sebab kita kata kemenangan Islam ni bukan tahun yang ke-10, tahun yang ke-8 lagi. Fatih Makkah dia kira kemenangan dah. Bahkan kalau mengikut tafsir apa dia suratul Fath tu, tahun yang kena lagi. Bila turun ayat berkenaan di Hudaibiyah, situ lagi kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina tu istiharnya situ lagi. Sebelum kemenangan yang sebenar berlaku. Kemenangan yang sebenar berlaku Nabi takluk Mekahnya tahun yang ke-8. Tapi ayat tu ayat dah bagi fath kemenangan tu. Padahal kemenangan tu tak berlaku lagi. Manakah boleh berlaku juga ni. Jadi kalau kata hari yang ke-9, hari yang ke-9 itulah yang jadi puncak kepada kemenangan. Boleh berlaku kalau tak takwilnya. Jadi itu salah satu cara penyelesaian lah. Apa yang dia alih ke 9. Kalau kita kata dia buat 9 dengan 10, tak ada jadi masalah, selesai juga. Hari yang ke-10 puasa juga. Cuma tak serupa dengan Yahudi tu, puasa hari yang ke-9 lagi. Yahudi tak puasa hari yang ke-9, hari yang ke-10 saja. Kita puasa hari yang ke-9. Kalau kita kata tak ada hari yang ke-10, hari yang ke-9 saja, pun kalau mengambil kira puncak atau sebab ataupun permulaan kemenangan itu, maknanya pada hari yang 9 kiranya kita dapat faham gitulah. Sebab itu dia letak hari yang ke-9. Seperti mana suratul Fath itu, inna fatahna laka fatham mubinan itu, fatham mubin itu bila bukan Fath Makkah tu.
semasa apa nama ni kafir Quraisy terima untuk apa ni perjanjian Hudaibiyah, situ lagi. Mana 2 tahun sebelum tu lagi, situ dikatakan oleh Allah sebagai kemenangan. Jadi kalau hari sebelum tu pun tidak salah, masih boleh lagi. Apa lagi bagi kita je, dan Nabi SAW kata hari yang ke-9, hari yang ke-9 mana kena ambil kira situ punca tu. Itu yang pertama ya. Pertama. Yang kedua, persoalan yang kedua tadi, kemusykilan yang kedua, apa kena-mengena dengan Nasara? Kalau Yahudi itu patutlah moga dia suka gembira dengan kemenangan Nabi Musa tu. Orang Yahudi, orang Nasara ke mana? Ke mana? Jadi di sini ada jawapan dia, muka surat 317. Syekh Zakaria buat ta'liq di bawah tu. Jadi jawapan dia nya, boleh jadi kata dia Nabi Isa pun puasa juga hari itu. Dan hak ni termasuk dalam syariat Nabi Musa yang tidak dimansuhkan walaupun di zaman Nabi Isa. Mana Nabi Isa masih lagi duduk buat lagi. Itulah yang disebutkan, dia petik daripada Fathul Bari juga, ambil daripada Fathul Bari juga. Jadi itu sebab dalam hadis disebutkan Yahudi dan Nasara. Mana hari ini bukan orang Yahudi saja puasa, tapi orang Nasara juga. Kalau mengambil kira kita, jadi 3 agama lah yang puasa ni, 3 agama. Itu apa ni kita dapati dalam kitab ni. Kalau kita nak kira lah dari segi apa nama ni, hak halus lah, isyarat dia. Kalau nak kira hak sesuainya, kalau kita raya kan, raya puasa, sebelum raya puasa tu sebelum raya orang puasa ke tidak? Puasa kan. Hari akhir Ramadan tu puasa. Hari akhir Ramadan tu puasa. Kena perhati benda-benda lagu ni sebab benda lagu ni tak ada dalam kitab ni. Terfikir mari Tuhan bui. Jadi cuba fikir hari raya, sebelum raya puasa ke tidak? Puasa. Hari raya yang kedua, hari raya haji, hari ke apa? Hari ke-10. Tidak, hari ke-9 tu sunat juga puasa kan? Ada sunat puasa 2. Yang ketiganya, kalau kita kata hari ke-10 suka pun tak kemenangan, suka tu tak sesuai dengan raya, dengan puasa. Suka tak puasa adalah. Apa makna hari yang ke-10 tu puasa? Cuba fikir. Apa makna hari yang ke-10 tu puasa? Hak sepatutnya puasa hari yang ke-9. Sebab mereka sedang bergelut, sedang bertarung pada hari yang ke-9 tu, tak selamat lagi, sedang dikejar oleh musuh. Kalau nak sedih, nak bersimpati dengan mereka, sepatutnya hari yang ke-9. Hari yang ke-10 tu tidak dah. Sepatutnya suka ni orang tidak puasa. Cuba terperhati. Itu lebih sesuai. Kenapa Nabi SAW kata tahun depan nak puasa hari yang ke-9? Sebab hari yang ke-9 tu lebih sesuai untuk puasa, bukan hari yang ke-10. Hari yang ke-10 tu suka dah. Suka ni orang raya, bukan puasa. Suka. Sebab tu ya hari raya tu tak boleh puasa. Sebab apa? Sebab puasa-puasa ni sedih, tak suka. Raya tu baru suka boleh makan minum ke apa. Ni kalau kita tak puasa lagi hari hak suka, tak apa makna. Jadi sesuai juga kalau kita kata hak Nabi kita ni buat ni lebih tepat, sepatutnya letak di tempat yang sepatutnya. Sebab tu mengikut Ibnu Abbas, Asyura pada hari yang ke-10 ni tak ada dah. Hak orang panggil puasa Asyura tu 10 Asyura tu pada makna lafaz saja. Hak sebenarnya hari yang ke-9, hari yang ke-10 tu sudah mansuh kata dia. Hak lebih sesuainya hak tu. Ibnu Abbas pendapat dia hari yang ke-9. Dan nak puasa Asyura sehari, hari yang ke-9. Kalau nak puasa juga hari yang ke-10. Gitu.
hari sekali dengan hari yang ke-10. Tapi kalau nak kira kesesuaian tadi, dia lebih sesuai hari yang ke-9. Lebih sesuai hari yang ke-9. Sebab hari yang ke-9 tu tak benar lagi. Hari tak benar tu, patutlah puasa. Supaya sebelum raya puasa, puasa lagi sebelum raya haji, hari yang ke-9. So nak puasa juga, supaya juga di sini. Jadi kalau nak kira dari segi sesuai pun itu juga. Ini orang panggil sunnah hammiyah. Sunnah hammiyah ni sunnah Nabi nak, dia kenal tapi dia tak ada buat, atau dia tak boleh buat. Hammiyah juga orang panggil. Itu termasuk dalam sunnah yang boleh kita buat walaupun Nabi tak pernah buat. Jangan kita kata Nabi tak pernah buat, tak boleh buat. Tak. Kalau sunnah hammiyah memang boleh buat, sebab memang dia nak, jelas dah. Asal lagi bukan kerana dia tak ada buat, tapi dia tak boleh buat. Misalnya memfasahkan haji kepada umrah. Dalam haji wadak dia tu, sahabat-sahabat daripada Madinah tu niat nak buat haji, tengah jalan dia suruh tukar niat untuk buat haji tu, tukar kepada buat umrah. Kecuali orang yang bawa bersamanya binatang untuk dikorbankan di tanah haram, itu dikecualikan. Jadi nabinya dia termasuk dalam hak bawa binatang kurban. Jadi dia tak boleh nak pasal lah, kata dia. Sebab itulah dia kata, law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadiah. Kalau aku tahu barang akan datang serupa dengan aku tahu benda hak lepas dah, nescaya aku tak bawa binatang kurban. Maknanya Nabi tak tahu. Nabi tak tahu. Rupanya lepas pada tu dia dapat wahyu bahawa orang hak ada binatang kurban tak bolehlah pasah haji tu kepada umrah. Kebanyakan sahabatnya tidak bawa binatang kurban itu. Jadi mereka Nabi suruh fasahkan haji kepada umrah. Jadi buat umrah dulu. Sampai di Mekah pada 4 hari bulan. Jadi setelah tawaf gapo semua tu, buat umrah selesai tu, Nabi suruh ta'allul, buka ihram, dan halal kepada mereka apa yang haram kepada muhrim, yakni orang yang pakai ihram. Sampai kepada hari yang ke-8 barulah Nabi SAW suruh pakai ihram pula untuk buat kerja haji. Itu cerita. Jadi hak ni dalam peristiwa ni bukan Nabi tak ada buat, dia ada, tapi dia tak boleh buat. Dia kata kalau aku boleh, aku pun nak gitu juga. Itu sunnah hammiyah juga. Daripada situlah Imam Ahmad kata haji tamattu' lebih afdal daripada haji ifrad ataupun haji qiran. Sebab apa? Sebab Nabi nak, walaupun dia tak boleh buat, dia nak. Kalau hati tak sambil aku ni bawa binatang kurban, aku pun tukar sebab kamu juga. Itu kata dia salah satu dalil dia itulah. Mana haji tamattu' lebih afdal lagi daripada 2 lagi jenis haji. Imam Ahmad pegang tu. Sebab apa? Sebab Nabi kata dia suruh tukar kan. Aku ni tak ada arah lah, moga tak boleh, moga bawa binatang kurban bersama. Cumanya orang hak di pihak lain pula hak kata lebih afdal haji ifrad ke, macam Imam Syafi'i, ataupun kata lebih afdal haji qiran ke macam Imam Abu Hanifah. Dia kata tak kira lah. Tu kata dia, Nabi sendiri no, hak lebih afdal boleh ke orang lain, dia tidak boleh hak lebih afdal. Mana boleh? Tentu hak dia buat sendiri itulah hak lebih afdalnya. Wah, dia buat gitu tu. Yalah benda ni benda khilaf. Hak dia buat sendiri itulah hak lebih afdalnya. Jadi dia buatnya haji kapur. Jadi macam-macam lah pendapatnya. Hak lebih tepatnya dia buat haji qiran. Haji qiran tu ada sekali lah. Umrah pun boleh sekali, haji pun boleh sekali. Itu mengikut riwayat Aisyahnya, Nabi SAW buat haji qiran. Tapi Imam Ahmad dah pegang tu lah, sunnah hammiyah. Jadi sunnah hammiyah boleh kita pakai. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua,
Cuba kita perhati dulu. Ini muka baca kita asal ni kan. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya yani ibn Sa'id an Muawiyah bin Ghalab qala wa haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail qala akhbarani Hajib bin Umar jami'an al-ma'na عن الحكم بن الأعرج Jadi maknanya Imam Tirmizi Imam Abu Daud telah kemukakan hadis ini melalui dua saluran. Satu, dia ambil daripada Musaddad ambil daripada Yahya bin Sa'id ambil daripada Muawiyah bin Ghalab. Situ. Saluran yang kedua selepas Wanan qala wa haddatsana Musaddad. Ini saluran yang kedua. Imam Abu Daud ambil daripada Musaddad, dia ambil daripada Ismail, dia ambil daripada Hajib bin Umar. Jami'an maksudnya kedua-dua mereka siapa? Perawi teratas tadi. Yani Muawiyah bin Ghalab dan Hajib bin Umar itu maksud jami'an. Kedua-dua mereka yakni perawi teratas tadi yang tersebut tadi, yaitu Muawiyah bin Ghalab dan Hajib bin Umar meriwayatkan al-makna, yakni makna riwayat mereka berdua sama. Al-makna yakni al-makna wahid, makna hadithihima wahidun, makna hadis mereka berdua sama. Yakni Imam Abu Daud nak isyarat akan datang ni, kalau nak kira lafaz tak sama, kalau kira makna sama. Itu maksud al-makna itu. Jadi kedua mereka tu meriwayatkan daripada Al-Hakam bin A'raj. Kata Al-Hakam, dia kata saya pergi berjumpa dengan Ibnu Abbas, ketika itunya dia berbantalkan kain selimut dia. Dia buat kain selimut dia tu sebagai bantalnya. Mana tak ada bantal, buat tu dia sebagai bantal dia dalam Masjidil Haram. Saya pun tanya dia tentang puasa Ashura. Dia kata dia kata bila kamu nampak anak bulan Muharram, kira selalu. Sebab puasa-puasa ni kan dia berkait dengan siang. Jadi malam tu tak ada kena-mengena. Esok kan itulah siang bagi hari yang pertama. Bila tiba hari yang ke-9, hari tu berpagi dalam keadaan berpuasa. Puasa lah hari yang ke-9. Maknanya bukan hari yang ke-10. Saya pun tanyalah, lagu tu kah Muhammad berpuasa? Ibnu Abbas kata, lagu tu lah Muhammad SAW berpuasa. Sedangkan tadi kita kata dah kan sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah ni mana Nabi tak ada buat. Daripada jawapan Ibnu Abbas ini, orang ni tanya, lagu tu kah Nabi buat? Lagu tu kah Nabi buat? Dia jawab tekan Muhammad SAW yasum, seseolahnya selalu buat lagu tu, padahal dia tak ada buat sekali pun. Tak ada royak dah Dia kata kalau tahun depan kita buat hari yang ke-9. Tak ada tahun depan, mati. Mana tak ada sekali rabuk pun puasa pada hari yang ke-9 tu. Lagu mana Ibnu Abbas ni kata lagu tu lah Muhammad berpuasa? Atau kalau kita mengambil kira kana tu jadi madhi istimrari, selalu berpuasa, lagilah parok. Lagu mana? Jadi sudah jadi bercanggah riwayat tadi dengan riwayat ini. Jadi macam mana? Hadis ini pula menunjukkan Nabi puasa hari yang ke-9. Hadis tadi kata yang tak ada puasa. Qultu, saya jawab, kata dia, makna katanya kadzalika kana Muhammad yasum, begitulah Muhammad berpuasa. Dia kena takdir sesuatu yang mahdzuf di sini. Ini biasa berlaku dalam bahasa Arab, dalam penggunaan orang-orang Arab, dalam Quran, dalam hadis, biasa lagu ni. Jadi kita kena takwil lah. Takwil dengan cara pakai ada sesuatu yang dibuat. Jadi kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasumu ay yuridu an yasuma. Lagu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak puasanya. Sebelum pada ni kata dia, kita sudah sebut dah, Syaukani takwil lagu lain. Dia kata maksudnya
kana yasumu hakadha kana yasumu law baqiya. Itu takdir. Lagu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak puasa kalau dia tu masih hidup lagi, tapi dia tak hidup, dia mati. Li'annahu qad akhbarana bidzalika. Apa yang kita kata lagu itulah dia nak, sebab dia royak kita lagu tu. Sebab dia royak kita. Tahun depan kita puasa hari ke-9. Jadi itulah hak dia nak. Kira-kiranya kalau dia ada, dia akan puasa lah. Jadi maknanya di sini kena takdir. Kalau tak takdir tak lagi jadi bercanggah dengan riwayat yang pertama tadi. Sebab riwayat yang pertama tadi menyebutkan dia tak ada. Riwayat yang kedua ni sebut dia puasa. Jadi kena takdirkan sesuatu yang mahdzuf. Sesuatu yang mahdzuf itu sama ada yuridu an yasuma ataupun law baqiya. Itu yang ditakdirkan, law baqiya. Itulah cara penyelesaian hadis. Kalau tidak dia banyak kita akan bertemu hadis-hadis yang nampak bertentangan, bercanggah sesamanya itu. Ni gini, ni gini. Jadi cara penyelesaian itu telah disediakan oleh ulama-ulama kita melalui banyak kaedahnya. Antaranya kaedah mahzuf sesuatu yang perlu ditakdirkan. Itu kaedah, masuk kaedah. Antaranya kaedah seperti yang kita sebut tadi, hak mula-mula tu dia perintahkan supaya berpuasa sebagai yang wajib, puasa wajib sebagai yang fardu. Hak kemudian tu dia suruh juga, suruh sebagai yang sunat. Jadi perintah tu tidak semestinya wajib. Ada kalanya sunat. Ada kalanya sunat. Jadi banyak kaedah lah. Habis di situ. Ini bab kelebihan puasa Ashura. Kelebihan puasa Ashura, dia akan jadi terbahagi berdasarkan khilaf yang tersebut sebelum pada ni lah. Kelebihan berpuasa pada hari Ashura tu hari yang ke-10 ke atau hari yang ke-9? Kalau mengikut Ibnu Abbas, yang ke-10 tu tak ada dah. Kalau kata kalau nak ada kelebihan pun hari yang ke-9, ataupun hari yang ke-9 ada ke-10. Hari yang ke-10 tak saja tak ada. Gitu. Ataupun kalau mengikut kebanyakan ulama, dia kata hari yang ke-10 tu sendiri ada. Hari yang ke-10 tu sendiri puasa je, bukan hari yang ke-9. Cuma kalau nak puasa hari yang ke-9 tu boleh, boleh juga. Gitulah. Kalau nak hak tepat hari 10, hari yang ke-10 tu lah. Ashura tu kan hari yang ke-10 tu lah. Tak ada kata mansuh, tak ada kata gak. Ini termasuk dalam masalah yang khilaf tentang mansuhnya. Ada yang kata mansuh, ada yang kata tidak mansuh. Hak kata tidak mansuh tu kan hari yang ke-10 semacam. Hari yang ke-10 tu lah lebih. Hak kata mansuh, Ashura sebenarnya ialah hari yang ke-9. Jadi kelebihan tu hari yang ke-9, bukan hari yang ke-10. Gitulah jadi. Lepas tu kita kata kita kata lagu mana sebelum pada ni hari yang ke-10, lepas tu hari yang ke-9 pun nak bertukar. Macam Nabi ni tidak tahulah. Jadi apa ini tidak tahu, tak kemah lah. Orang Yahudi kemah tetap situ hari yang ke-10 tu. Kita ni macam tak kemah. Lagu mana pula? Kalau muskil lagu tu lah. Kalau muskil lagu tu. Jadi tentang kelebihan ataupun sunnah, kita kata puasa ni sama ada hari yang ke-10, hari yang ke-9. Benda ni kita tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah kata hari yang ke-9. Kalau tak ada kelebihan pun sebelum pada itu, dan dia kata ada kelebihan lah, jadi gitulah, ada kelebihan. Satu. Yang keduanya, tidak semestinya benda yang tetap itu bagus. Tak mesti. Ada kalanya yang tak tetap tu yang bagusnya. Macam seorang doktor, hak ni demam, dia beri ubat lain. Hak ni demam, dia beri ubat lain.
Kita tak boleh tahu dia apa ya, sama-sama demam, berubat lah. Dia lebih tahu. Itu kalau dua orang yang berbeza, dua orang yang berlainan. Kalau orang yang sama pun, kali ni dia beri ubat ni, esok dia beri ubat lagi, apa salah? Moga dia lebih tahu. Jadi begitulah juga keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia kata kalau hari 10, dia letak 9, dia boleh. Hak 10 pada tu sudah masuk, tidak jadi masalah. Bahkan kalau sakit tu tanya, jadi hak ubat hak bui kemarin saya boleh makan? Tak boleh, dia kata. Apa yang kemarin boleh? Tak satu soal lah dia. Dia lebih tahu. Jadi begitu keadaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita terima masuk. Macam Ibnu Abbas, dia tak makan dah. Jadi hak lebihnya hak baru. Lepas tu kita kata, apa yang jadi gitu? Tak tahu. Dia buat gitu. Jadi kita tunggu dia. Jadi kita tak boleh kata bila pindah tu mana tak tetap. Jadi orang Yahudi dia menghadap kepada Baitul Maqdis sama. Kita mula menghadap kepada Baitul Maqdis, lepas tu menghadap kepada Kaabah pula. Apa yang tukar? Tuhan tak tahu ke? Hak mana sebenarnya Kaabah? Hak molek untuk kita. Bukan masalah tahu ke tidak tahu, dia tahu dah. Cuma masa dia tak sampai. Supaya seorang doktor tadi lah. Jadi hak sebelum pada tu dia masuk. Jadi kalau kita tanya boleh lagi nak pakai? Tak boleh dah. Ubat tidak doktor juga akan beri. Tak boleh lagu tu. Tak boleh sekatu. Hak seterusnya ubat ni. Begitu. Ia menunjukkan kebijaksanaan, bukan menunjukkan kejahilan. Sama ada Tuhan ke atau Nabi kita, tidak. Kalau doktor buat gitu pun kita tak boleh kata dia tak pandai. Tak boleh. Bahkan menunjukkan dia pandai itu. Jadi hukum mansuh gapo ni bukan bermakna Tuhan jahil, Tuhan tak tahu gapo dah. Masalah sesuai ke tidak sesuai. Sekat mana sesuai dia? Macam ubat tadi, dia sesuai sekat tu. Seterusnya tak sesuai, dia kena hak lain. Bahkan kalau dia pakai lagi hak tu hak tak sesuainya. Hak tu hak tak kenanya. Dalam masalah mansuh ni begitulah. Jadi sebab kita kata baju kita sampai budak mula. Apa bukan baju kita sampai budak mula, kita nak pakai semacam apa pakai? Orang nak kata lagu mana? Tak sesuai dah tu. Allah ni kita besar gini mon. Tak kena pakai nama budak pula. Bukan tak suruh telanjang. Tukar hak lain. Hak tu lah yang sesuai dengan kita sekarang ni. Hak dulu tak sesuai. Betul hak kita dulu. Hak kita juga, tubuh kita juga pakai. Tapi masa kita lain. Ini menunjukkan lagi molek lagi. Molek lagi, bukan menunjukkan tak molek. Habis itu. Baik, kelebihan puasa hari Ashura. Riwayat daripada Abdurrahman bin Maslamah daripada pak ciknya. Abdurrahman bin Maslamah daripada pak ciknya. Dia kata puak-puak Aslam, kabilah Aslam Atat. Kalau kita kira Aslam tu sirah muzakkar Aslam. Bapa Atatnya Atat lah. Dah kita kata muzakkar. Tidak gitu. Sebab Aslam ni hakikatnya kabilah. Kabilah tu muannas, mengambil kira kabilah Aslam. Mana di sini hazah mudah juga lah orang panggil qabilata Aslam. Anna qabilata Aslam, qabilah Aslam. Sebab itu kata Atat suku Arab lah. Qalatil Arab, al-Arab sama macam tu. Tak apalah. Nabi SAW tanya, kamu puasa hari ni? Mereka kata tak. Bila tidak tu Nabi SAW suruh sempurnakan hari. Sempurnakan hari itu maksud dia mana teruslah berkeadaan seperti orang puasa. Bila kata tak puasa tu boleh jadi adalah di antara mereka dia makan dah, dia minum dah. Pahala ke mana? Mana sempurnakan hari tak boleh jadi dah kalau dah makan dah. Waktu siang tu tidak boleh jadi dah puasanya. Cuma suruh
terus tu sempurnakan sebagai rupa orang yang berpuasa. Mana tak semakan tu. Dan kamu qada hari ni. Sebab apa qada? Dah moga tak puasa hakikatnya. Makan dah tadi. Jadi padahal tidak puasa. Apa yang Nabi SAW tak beri makan, dah tak puasa makan lah. Dia tak sering makan tu, biar berkadaan sepuluh orang puasa tu buat apa. Jadi ulama buat kesimpulan, dia kata ini menunjukkan kelebihan dia lah. Kelebihan puasa Ashura. Sapanya kalau orang tu sudah tak puasa, dah pun habis suruh berkadaan puasa lagi. Padahal dia makan dah tadi, sarapan dah. Kita katalah sarapan, makan pagi dah. Tapi Nabi suruh. Ini menunjukkan kelebihan lah tu. Digalakkan berpuasa. Dan dia suruh qada pula hari waktu tak puasa tu. Dia moga makan dah pagi. Kalaulah puasa tu tak makan lagi, tak makan lagi, boleh, dia boleh terus puasa. Mana kira jadi puasa tu. Sebab puasa sunat tak apa, dia tengah malam tak niat apa. Tak niat pagi tak apa kalau puasa sunat. Wah, kalau mengikut Imam Abu Hanifah, puasa fardu pun tak apa lagi, asalkan jangan gelicir matahari sudah. Kalau sudah gelicir matahari tak boleh lah. Tapi jumhur ulama mengatakan kena tengah malam kalau puasa fardu. Kalau puasa sunat tak apa, syaratnya tak makan kapal-kapal. Kalau sudah makan tak jadi dah lah, jadi tak puasa. Tapi Nabi suruh berkadaan orang puasa. Dia suruh qada. Kalau dah tidak kerana kelebihan dia, dah tahu dah hak ni tidak fardu, mana sunat. Setara hak sunat tu pun dia suruh qada juga, menunjukkan besar benda lah kelebihannya puasa pada hari Ashura. Tapi ulama-ulama yang pertikaian, dia kata tak boleh. Tak boleh. Hak ni tak ada, dia tak boleh pakai sebab dhaif kata dia. Pula sebab apa? Abdul Rahman bin Maslamah tu majhul. Setengah ulama kata majhul. Lepas tu pakcik dia tu siapa dia? Tak pasti juga. Cumanya pakcik dia tu walaupun tak pasti, tak apalah, sebab dia tu sahabat. Sebab dia kata puak-puak Aslam pergi berjumpa dengan Nabi. Gitu. Tapi itu kalau kita andaikan pakcik dia tu sahabat, seperti mana kebanyakan ulama mengatakan sahabat lah. Tapi kalau kita kata tak jelas lagi pakcik dia ni hak mana, siapa dia, nama kan. Sebab hak ulama hak sebut nama pakcik dia tu, Ibnu Qani sebut nama dia Maslamah, itu ayah dia, bukan pakcik dia, ayah dia. Lepas tu setengah ulama pula kata dah, nama ayah dia sebenar Minhal pula dah. Jadi itulah sebab ulama pertikaikan hadis ini, keadaannya tak kemah tu, tak kemah. Baik, kalau pakcik dia tu bukan hak sahabat, mana dia cerita puak-puak Aslam ni mari jumpa dengan Nabi SAW, dia tahu mana siapa dia, ayat ke dia. Bermakna putus pula situ sana. Makna hadis ini mursal pula, jadi dhaif pula sekali lagi. Jadi tak boleh. Jadi kalau kata hak qada di sini, ialah qada dia bukan sebagai hak fardu tentu dah waktu tu. Moga dia tidak fardu, sunat. Jadi qada barang hak sunat ni boleh ke tidak? Boleh. Itu berdasarkan dalil-dalil yang lain, banyak lagi hak lain. Puasa sunat ke, semaya sunat ke, kita nak qada, boleh. Semaya rawatib misalnya, qada pada masa lain, boleh. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Sahabat-sahabat pun ada buat begitu. Tidak kata qada-qada ni bagi hak fardu saja, tidak. Habis itu, kemudian bab puasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari. Tak ada dah, kita sekat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam.